Asal Ativa aku RM80,000, aku kena tipu ke? Bulanan 800 plus plus. Macam mana Khairul Aming boleh kena tipu? Bukan. Ini Khairi Amri. Macam mana boleh kena tipu? Beli Ativa sampai RM80,000. Kalau tengok dekat website Pro 2 sendiri, model Ativa yang paling advance pun harga baru RM73,000. Betul ke bulanan sampai RM800? Jom kita breakdown. Model baru Ativa AV ni harga bermula RM73,100. Deposit kalau letak 10% RM7,300. Road tax dia murah, engine 1.0 RM20. Insurans kalau ambil daripada kereta yang dah ada 55% LCD, setahun baru RM966. Total up upfront untuk kereta ni adalah RM8,286. Anas Pro 2 top seller untuk model Ativa ni bagi tahu kereta Ativa ni adalah model kereta turbo yang paling mampu milik bawah RM74,000. Safety feature lengkap, design pun sporty, berbaloi untuk kategori kereta B segment SUV. Installment kita kira standard lah, katalah 9 tahun, sebulan baru RM740. Mana ada sampai 800 plus plus macam Khairil Amri cakap tadi. Kalau setahun baru RM8,880. Kita breakdown pula dia punya cost bulanan. Insurans RM966, road tax RM20. Servis kalau 2 kali setahun kita bajetkan RM626. Untuk wear and tear kita preparekan ke tepi RM900 setahun. Kalau tanya Anas Pro 2, bulan ni apply, bulan ni juga korang boleh dapat Ativa Turbo ni. Total up yearly expenses untuk sebuah Ativa AV ni adalah RM2,512. Agak affordable juga untuk kereta turbo ni. Bukan yearly expenses dengan yearly installment, dapatlah RM11,392. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM950. Berapa income yang selesa? Income yang selesa telah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM3,166. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM4,750. Kalau korang memang dah gaji RM3,500, RM4,500, Ativa AV ni memanglah cukup sangat dah untuk kereta baru. Tak perlu sibuk-sibuk nak cari Mercedes A180 yang dah umur 10-11 tahun tu. Nak beli pun kena apply personal loan. Nak tahu lebih detail pasal Ativa AV ni dan juga rebate yang ada, jemput ke page Anas Pro 2. Tanya semua soalan daripada installment sampai ke warna apa yang korang kena ambil untuk senang dapat jodoh. Anas Pro 2 ni memang cover satu semenanjung. Financing pun senang nak lulus. Janji tak blacklist si Chris.